Itinerary dan kos Miri Brunei. Disebabkan kita orang ambil flight awal pagi, jadi malam tu kita orang decide untuk tidur di kapsul transit di KLIA 2 untuk 6 jam. Kita orang ambil flight daripada Kuala Lumpur ke Miri dalam 2 jam lebih macam tu instead of Brunei untuk nak jimatkan kos. Dah sampai airport Miri, kita orang naik Grab pergi ke hotel untuk early check-in. Lepas dah rehat badan, kita orang arrange pick up kereta sewa di hotel, tukar duit cash dan isi minyak kereta penuh untuk masuk ke Brunei. Tapi kita orang tertinggal kad yang macam pas pelawat yang kita orang dapat waktu masuk Sarawak dekat kaunter immigration. Jadi kita orang postpone masuk Brunei dan jalan-jalan Miri sahaja. Kita orang pergi Grand Old Lady, Copacabana tutup waktu ni dan jalan-jalan di Miri Times Square. Esoknya budak-budak nak mandi swimming pool, pergi Kids Club dan kita orang pun check out. Dan kita orang teruskan perjalanan pergi ke Brunei. Dari Bandar Miri ke Bandar Seri Begawan Brunei ni mengambil masa dalam 2 jam drive. Dekat Brunei kita orang pergi Masjid Omar, lepas tu BIDB Frame ni, lepas tu takat gambar depan Istana Nurul Iman dan kita orang jalan-jalan pergi beli makanan di Kadong Night Market. Lepas tu kita orang balik semula ke Miri dan singgah di Kebaya Story. Dan dekat airport kita orang pulangkan kereta semula. So ini kos-kos kita orang sepanjang di Miri dan Brunei. Follow for more travel content.